Kena jumpa Mak Lim tadi. Tak jumpa. Tak jumpa Mak Lim macam tak ada effort dia tinggal kita. Kan? Dia macam tak nak masuk kamera je. Okay, kita dah sampai dekat stage berapa ni? Stage 3. So, banyaklah nak kena belajar lining, setup. Kona motor dengan kona kereta tak sama So, nak bagi stiker yang tayar besar dekat kita punya cikgu. Cikgu aka tuner. Cikgu aka professional rider. Abang kita baru kenal tadi. Abang belanja rokok. Support. Yang tayar besar. Komen anak murid. Oh ya. Okay. Anak murid tua. Ya, saya cameraman. Kita masuk pun memang nak belajar pun. So cuma nak kenal jalan dulu. Nanti cikgu pun kena tinggal. Okay. Ini masalah ni. Safe ride guys. Okay, nak tengok perbezaan dia Tayar yang elok dengan tayar tak elok. Kalau tayar tak cukup panas, tengok dia masih basah. Ni tayar yang betul. Walaupun basah, disuam dia akan kering kat belakang. Nampak? Dia akan kering, dia akan, maknanya ada grip lah, disuam. So, pemilihan tayar yang betul adalah sangat penting. Oh, tadi memang tak boleh guna. So, memang tak boleh guna. Jadi, ingatkan aku yang bodoh sangat. Rupanya tak adalah bodoh sampai tahap macam tu. Okey, kita dah habis kita punya pelajaran untuk hari ni. Hari ni kita santai-santai walaupun hujan pun. So tak boleh lah nak push 100%. So terima kasih kepada cikgu Abang Lim kita, Mak Lim dan juga Syafiq, professional rider, dan juga Abang Bo. So don't do this at home. Kalau orang-orang baru macam saya, minta ada pengawasan lah. Sebab dekat 10 kali overshot. So kita tak boleh jalan seorang lah. Kena ada cikgu. Jangan jalan seorang-seorang, kena ada cikgu. Kalau agama pun boleh sesat. Kalau tidak, sesat. Tayar ni jangan guna. Mana tayar? Tak apa, rider kaprik boleh. Kisah motor ni, owner pun belum naik lagi. Dia hantar pakai FedEx. Mat diambil dekat FedEx, berbalut lagi. Berbalut. Dah lepas sebulan dah siap lah. Siap-siapkan brake, bleeding bagai. Apa yang lupa? Motor tak ada tongkat. Alamak. Tak payah tongkat lah. Siapa yang test? Tu dia brand new. Masih bertatih lagi. Tatih sikit. Ting.
Berapa tip dah ni? 590. Ha? Okay, ni motor Y15 Silver Robot. Dia masuk R6, tayar 180, rim 5.5 inci. Dia punya fork, dia tak nak kalah fork SPK ni bukan fork aksesori. So mengambil masa 1 bulan. Ada footrest, rapido, exhaust masih stok, ECU stok, engine stok. Menelan belanja dalam RM15,000. So siapa-siapa yang berminat nak masuk setup R6, macam ni lah rupa dia. Very good. Okay, so macam biasa bila motor dah siap, kita akan test ride dulu. Kita akan bawa jalan dulu. Bila dah perfect, kita puati, baru kita serahkan pada owner. Ayo, santai. Okay, untuk kali keduanya tewas lagi. Sprocket pula tercabut, sprocket depan. Pelanting terus. Yang hari tu rantai putus. So inilah cabaran-cabaran rider yang patut mesti kita hadapi. Akhirnya jumpa juga kedai. Kita baru sampai. So kita tengok apa ada kat dalam. Okey, kita sekarang berada di Farid Sate House di Danau Kota. Sate saja, kita ada nasi kerabu, laksa, mie kari, nasi kukus ayam rempah, nasi kerabu ayam godok. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencuba, saya pun rasa tak sabar ni nak mencuba laksa ni, nampak memang sedap. Okey. Rudi sampai dah datang. Memang sedap, pekat, melekat. Memang rasa masak dia cukup, masih cukup. Memang perfect. Terbaik lah. Bukan ni. Okay, ni mie kari kau lah. Ayam dia cukup, kari dia pekat, lembut. Nasi kukus ayam kampung. Yes. Baik, macam masakan di bonda. Round 2. Nasi lemak Farid Sate House. Macamnya 5 star. Datang ke kedai Farid Sate, tak sah kalau kita tak makan sate. Yang ada kat tangan saya ni sate ayam. Kuahnya pun kalau kita tengok ni pekat dah. Satenya lembut. Okey,
Okay, bersama saya dua orang owner Encik Farid, berapa lama dah kedai ni beroperasi di dalam kota ni? Kita baru saja operasi dalam 1 minggu. Puan Ijam, waktu operasi 9 pagi sampai 11 malam setiap hari. tempat ni adalah di dalam kota. Dulu belakang sana uptown dalam kota. So ni KL Festival depan ni. Marilah ke restoran saya. Saya yang bakar sate dia. Saya lah owner sate dia. Terima kasih Bro Farid bagi kita orang makan tadi. Memang Sama-sama. sedap dan terbaik. So biker-bikers kat luar sana jangan lupa sampai dalam kota ni tempat dia. Balik sate. Terbaik. Balik sate. Terbaik. On tak on. Jangan berat sebelah tu. So sekarang belakang okey komplit, tak ada masalah. So depan sikit dia punya T clamp kena ketatkan lagi, bila laju dia gegar. Okey. Second brake lah. Brake depan kena bleeding lagi. Ketiga kita punya fork lah. So fork kena check balik, kena confirm balik dengan maker. Ada leaking sikit. So yang lain tak ada lah, alhamdulillah. Pergi Motor balik bila selamat. tuan nak ambil ni? Ikut motor ni esok nak ambil. Ikut plan besok. Tuan dia datang dari mana? Tuan dia dari Temeloh. Termeluh Ya. Tu je. Overall semua okey Okey, overall okey. Right without tongkat. Sebab Udi cakap dia masih muda. Dia masih bertatih. Ting ting tan ting tan ting tan ting tan ting. Dari ujung rambut sampai kaki iya, gambar-gambar kamu aku like iya, latar belakang kamu aku tahu iya, memang terbaik dalam segala. Terbaik boss, terbaik boss, terbaik boss, terbaik boss.